kebas kaki, kebas tangan, macam pressurized lah. Shoulder saya macam frozen. Lama juga saya mengalami sakit ni selama lebih pada 4 tahun. Sebelum ni saya berkhidmat di Genting Highlands Resorts World Genting selama 40 tahun. Mungkin sejuk lah, mungkin sejuk selepas saya semasa saya bekerja pun saya dah ada sakit ni. So selepas saya berhenti kerja, saya buat cookies lah. Saya buat cookies, saya suka berjalan, saya tak duduk diam. Saya nak otak saya jalan. So saya kerap jogging, walking, semua saya buat. So lepas tu bila sakit tu dah teruk sangat, memang teruk lah, sakit tu memang sakit sangat. Nak berdiri pun susah, nak berjalan pun susah, jogging pun saya dah tak jalan dah. Terlalu frust because bila you sakit, you tak happy tau. You ada, semua you ada. Tapi bila you sakit, you rasa macam you are so down. You're so down, you tak boleh, not happy. You're not happy because you nak pergi mana pun tak boleh. You rasa macam nak keluar pun memang tak boleh. Rasa macam, alah malas lah nak keluar, malas lah nak jalan. Pasal apa you sakit, you rasa, jalan pun sakit kan. So, bila satu hari, kawan saya, Zai, dia call saya, dia kata, Kak, Akak cuba ni, pergi ke rumah Tasha, tolong ambil ni lah. Tasha bagi saya 4 session Nutrika. Saya makan 2 session sahaja. 2 session sahaja. Wow, saya rasa macam badan saya ringan. Sakit saya kurang. Saya rasa ringan dalam 2 hari. Bila Zai call saya, Lady Zai call saya, dia tanya, Kak, sedap tak Nutrika? Saya kata, sedap tu memang sedap. Tapi kenapa badan saya ringan ni? Kenapa macam saya rasa macam sakit saya kurang? Tapi sebenarnya dia tak tahu saya ada sakit sendi. Selepas tu, bila saya makan dalam 4 paket tu dah habis, saya tanya, produk ni bila nak keluar Sampai saya terkejut. Dalam 10 hari, I tell you, saya yang suffer, saya rasa lebih daripada 4 tahun lah. Apa yang saya ingat. Masa kat Genting, saya kerja kat Genting pun, saya dah mula tengok doktor, selalu turun ke hospital damai. Saya akan check saya punya sendi semua. Tapi doktor bagi macam-macam. Ubat lah, painkillers lah. Saya memang tak makan. Kalau vitamins, supplements memang banyak. B6, B12, D3, semua semua dia akan bagi, doktor akan bagi. Suplemen saya akan, apa suplemen di farmasi tu, apa yang berkaitan dengan nerves, saraf, semua saya akan beli. Tapi tak ada apa yang jalan. Tapi Nutrika, within 2 days I can see the changes and betul-betul amazing. Something sampai saya pernah cakap cerita ni memang benar lah. Saya cakap dengan mak saya, Tuhan mana nak tolong saya? Pasal sakit sangat. Bila nak pergi mana, saya kata, I wish God can help me. Saya cakap, alamak sakit macam ni, saya nak pergi mana pun tak best. Selepas saya ambil Nutrika, dalam 10 days, clear. Sakit-sakit sendi, sakit kaki. It is amazing. Honestly, it is amazing. This product is terribly, terribly amazing. Terima kasih kepada Tuan Syahan. Saya memang kena terima kasih lah. Pasal apa? Itulah saya kata, itulah Tuhan nak tolong amazing, amazing. No, I mean, you see, through someone, God has sent someone. True? Betul tak? Betul. Because the trust in God. Bila saya cakap Tuhan mana nak tolong saya, someone, God has helped me to recover and I'm the happiest person now. Dulu tak happy tau. You have everything but you are not happy because of the pain. Now, if you have money, but if you have pain, there's no happiness in life. Thank you so much. Yes.